Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi cookies. Ramai yang dah nanti-nanti akan cookies Kak Zaida. So hari ni kita nak share resepi almond rainbow cookies. Mula-mula sekali kita perlu pukul butter, gula caster dan kuning telur. Kita pukul sebentar, hanya ratakan saja gula dan kuning telurnya. Okey, kita masukkan vanila. Sebentar. Kemudian kita masukkan ke semua tepung jagung, tepung gandum, tepung susu ataupun susu tepung, dan ground almond. Pukul hingga menjadi dough yang lembut. Pukul dengan speed perlahan ya. Okey, ini adunan yang dah kita pukul tadi ya, dia akan jadi seperti macam inilah. Tidak lembut dan tidak keras, sedang-sedang. Agak-agak dekat melekat di tangan ya. Okey, so now kita nak shapekan dia. Okay, first sekali kita kena buat bola. Okey. Dan kita perlu golekkan pada manik ni seperti ni, dan kita susun di loyang. Loyang tak perlu disapu butter ataupun dialas dengan kertas, tak perlu ya. Okey, kemudian kita kena lubangkan di bahagian tengahnya. Perempuan gunalah apa-apa untuk nak jadikan lubangnya. Saya pakai chopstick saya tak ada chopstick pendek, jadi saya pakai chopstick apa yang ada ni. Biskut ni agak kembang sedikit, jadi lubangnya tu kena dalam, supaya bila dia kembang, lubangnya tu masih ada bentuknya. Okey, dah siap macam ni, bolehlah kita bakar di dalam oven pada suhu 160 degree selama lebih kurang 20 minit. Okey, sementara nak tunggu biskut masak, cookies ni masak, Kak Zaida nak buat double boil untuk coklat dia. So kita guna milk chocolate ataupun dark chocolate, terpulang kepada perempuan. Kak Zaida guna sekarang ni ialah milk chocolate ya. So kita buat double boil, air panas di bawah, dan kita biarkan sehingga coklatnya melt. Okey, dah memasak biskut kita, cookies kita. Okey, kita perlu tunggu cookies kita sejuk sebentar sebelum kita boleh letakkan coklat di bahagian tengahnya. Okay, so now cookiesnya dah sejuk. So yang ini, coklat ni Kak Zaida masukkan setelah cair, Kak Zaida masukkan dalam piping bag untuk menyenangkan, memudahkan. Atau apa cara pun perlu jangan terlalu panas coklat ni, sebab nanti nak pegang susah ya. So kita just pipe kan di bahagian tengah. Okay, kita perlu sejukkan sebentar supaya coklat yang di bahagian tengah ni set. Lebih kurang dalam 5 hingga 7 minit. Alhamdulillah, dah pun siap resepi Kak Zaida hari ini, iaitu almond rainbow cookies. Biskut ni adalah biskut legend, biskut lama sebenarnya, cuma kita perbaharukan dengan kita letak sedikit coklat on top. Kalau dulu-dulu resepi ni, biskut ni kita letakkan cherry. So now kita letakkan sedikit coklat untuk menambah sedap pada cookies kita. So untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.